Waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya berada di sebuah kawasan. Saya tak tahu apa nama tempatnya. Ramai orang mengatakan Kampung Wak Hassan. Tapi setahu saya tempat ini bukan nama Kampung Wak Hassan. Ia berdekatan dengan sebuah masjid di kawasan Sembawang. Saya telah pun ke sana banyak kali, Casey. Sudah banyak kali saya ke tempat ini. Ada kalanya dengan keluarga, ada kalanya dengan teman-teman. Tapi semakin hari, semakin saya ke sana, semakin tempat ini dibiarkan terdampar begitu saja. Semakin kurang orang datang untuk beriadah, piknik, memancing dekat tepi pantai di Sembawang ni semakin kurang. Bukan tak ada, ada. Tapi kalau dahulu bila saya datang mesti akan nampak. Sebelah sudut sana ada keluarga, sudut satu lagi mungkin ada para pelajar sedang bersama dengan teman-teman. Tapi sekarang ni, Casey, kata Encik Omar, tempat yang sama semakin lama semakin sunyi dan semakin tidak dihiraukan lagi. Ini kerana saya rasa, ini kerana mungkin banyaknya berlaku aktiviti-aktiviti yang ada kena-mengena dengan misteri. Casey, dulu bila saya datang, paling-paling pun saya akan nampak orang akan gunakan sebatang pohon ni untuk pacakkan joystick. Untuk sembayang ada ikatan kain merah, kain kuning, kain hitam di sebatang pohon. Tapi lama-kelamaan keadaan tu tak dikawal, semakin teruk. Malah saya pernah nampak juga ada orang lukis gambar bintang pentagram dekat kawasan yang saya gemar memancing ini. Ada juga saya pernah nampak orang pacakkan buluh. Betul-betul di atas buluh tu diikat kain warna kuning. Kemudian ada 3 biji ataupun 3 batang cili merah yang diletakkan di hujung buluh tersebut. Tak tahu apa niat mereka. Ada juga barang-barang yang lain yang ditinggalkan dekat kawasan itu. Jadi lebih ramai orang nampak yang berkeluarga, lebih mereka nak elak daripada berada di tempat sedemikian rupa. Saya suka ke sana sebabnya sana memancing ni senang dapat ikan. Pengalaman saya ketika saya ke sana seorang diri, tidak berteman. Sebabnya saya fikirkan mungkin ada orang lain yang akan memancing sama dengan saya. Jadi saya pun buat keputusan, kata Encik Omar. Setelah saya sehari suntuk memandu teksi, saya pun singgah sebentar dekat kawasan inilah, berdekatan dengan sebuah masjid di Sembawang. Pandu masuk gelap, kawasan tu memang tidak berlampu. Saya pun buka bahagian belakang teksi, keluarkan joran, keluarkan toolbox. Saya langkah ke depan menuju ke arah tepian pantai. Saya buka bangku kecil, duduk dan kemudian mula pasang joran saya. Saya sedang pasang joran ni, saya perhatikan kiri dan kanan, tidak ada sesiapa kecuali saya seorang diri saja yang sedang duduk dan nak memancing. Rasa agak pelik lah. Ya, keadaan yang ceria menjadi malap dalam hanya beberapa bulan sahaja. Pendengar Ria 897, apabila saya lontar joran yang ada umpan ke dalam laut, saya pacakkan joran saya di atas pasir, saya duduk dan tunggu ikan makan umpan. Bila saya tengah tunggu, mata saya ni tengok kiri kanan dan bila saya pandang, bila saya suluh dan pandang, saya perasan, Casey, kawasan tu memanglah dah tak seperti dulu. Sana sini ada orang bakar joystick. Sana sini ada berhala patung kecil yang diletakkan. Ada juga pokok di belakang saya, ada sebatang pohon yang besar. Kalau tak silap saya, itu adalah pokok ru, Casey. Dekat pokok ru tu, jangan cakap, antara tengah-tengah pokok ru ada orang yang sanggup letakkan satu berhala kecil di tengah-tengah pokok ru. Dan juga ada beberapa batang pohon pokok ru ni yang dililit dengan kain kuning, ada juga kain merah dan juga kain warna hitam. Selain dari itu, bila saya suluh sekali lagi, saya nampak, Casey, ada lagi benda-benda yang lain yang diletakkan di kawasan itu. Dan ada juga seperti saya katakan tadilah, ada buluh. Di hujung buluh ada 3 batang, 3 batang cili merah yang dipacakkan di hujung buluh yang diikat dengan kain.
Tak tahu apa tujuan mereka. Dan saya terperanjat sebenarnya apabila saya pernah ternampak pada waktu itu, ada ternampak pada waktu itu di tepi sebatang lagi pohon, saya nampak bekas besi. Kalau tak silap saya, bekas yang saya nampak tu adalah bekas tempat simpan abu mayat. Jadi kita kembali pada pengalaman Encik Omar. Setelah anda dapat gambarkan situasi di kawasan Encik Omar memancing seorang diri, saya mula rasa angin bertiupan. Tapi angin yang tiup tu ke arah saya dan saya dapat rasakan angin yang agak kuat pada malam tersebut. Pendengar Ria 897, tiba-tiba saya terdengar sesuatu yang menakutkan. Saya dengan jelas terdengar bunyi hilayan, Casey. Bunyi hilayan yang datangnya bunyi hilayan tersebut agak jauh dari mana saya duduk pada malam tersebut. Bayangkan pendengar Ria 897, apabila saya cuba dengar dengan jelas, memang sah yang saya terdengar bunyi hilayan pada malam itu. Jadi ada bayangkan, apabila Encik Omar sedang duduk sambil lihat ke sekitaran kawasan dia memancing, dia dengar bunyi benda mengilai. Tapi kata Encik Omar, bunyi itu yang dia dengar agak jauh dari mana dia duduk. Saya teringat kata-kata orang tua, kalau terdengar bunyi mengilai, bunyi burung hantu, kalau bunyi itu jauh, maknanya dia dekat dengan kita. Bayangkan pendengar Ria. Tapi kalau bunyinya dekat, maknanya benda tu jauh dari kita. Saya pun memang dah tak sedap hati. Saya terpaksa tinggalkan kawasan itu dan saya pulang ke rumah. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, apabila saya buat keputusan untuk balik, saya bungkus barang-barang joran saya. Saya terdengar tahu bunyi macam burung bersayap besar, berkibaran sayapnya, betul-betul berada di belakang saya. Datang bunyi itu daripada pokok ru yang ada di belakang. Setelah saya tarik joran, saya dah bungkus, dah simpan, saya duduk sana lebih kurang hanya 40 minit sebelum saya buat keputusan untuk pulang. Dah habis, barang-barang dah angkat semua. Saya pun rasa tak sedap hati sebab masjid pun dah kosong, dah tak ada orang ni, Casey. Saya seorang saja yang ada dekat kawasan tu. Angkat barang-barang, saya pusing ke belakang. Alangkah terperanjatnya, Casey, dekat atas pokok. Kata Encik Omar, di atas pokok saya boleh nampak kain rentang warna putih. Cantik betul kain tu terbentang di atas bahagian pohon. Tapi yang menakutkan, saya nampak macam susuk tubuh manusia yang ada pada kain tersebut. Jadi Cik Omar kata angkat barang, pusing, tengah jalan, dongak ke atas, terperanjat bila nampak susuk tubuh dan kain rentang warna putih yang agak panjang. Saya berjalan dan terus tidak indahkan. Saya tahu yang saya ternampak tu adalah Pontianak, Casey. Walaupun tak nampak wajah, hanya nampak kelibat, itu sudah cukup membuat saya takut dan tergopoh-gapah nak pulang pergi ke kenderaan saya. Masuk dalam teksi, barang-barang tak letak dekat belakang pun. Saya letak tempat duduk di bahagian belakang, hidupkan enjin, saya ke belakangkan kenderaan, Casey. Benda di atas pokok tiba-tiba turun ke bawah. Berada di belakang pohon, saya nampak ada susuk tubuh setengah badan sedang berdiri dan mungkin sedang memandang ke arah saya dalam keadaan panik pada malam tersebut. Sambil saya kebelakangkan kenderaan, sambil itu mulut saya komat-kamit membaca surah. Habis saja reverse, saya pusing balik dan keluar selaju yang saya mampu daripada kawasan itu. Sejak malam tu saya dah tak pergi lagi tempat tu, dan bila saya tanya pada teman-teman teksi yang lain, mereka mengatakan kawasan tu sekarang dah jadi tempat orang puja memuja, tempat orang buang saka, tempat orang buang abu dan macam-macam lagi benda berkaitan dengan misteri dan sihir, Casey. Saya nak nasihatkanlah kepada pendengar-pendengar Ria.
Kalau nak ke sana untuk solat, memang boleh, ada masjid di sana. Tapi kalau nak ke sana ke tepi pantai untuk memancing, beriadah dengan keluarga, situ bukan tempatnya. Jangan pergi, sebab memang berbahaya nak pada waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Macam-macam kisah yang berkongsi pengalaman-pengalaman dalam rancangan MJ12 daripada siapa ni? Ini kiriman daripada Hakim. Katanya, Assalamualaikum Kisir. Waalaikumsalam. Nama saya Hakim. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menghantui saya pada satu ketika dahulu. Saya pernah mempunyai selisih faham dengan jiran saya, di mana perselisihan faham ini telah pun membuat kami tidak bercakap dan bertegur sapa antara satu sama lain. Jadi apabila ibu jiran saya meninggal dunia, saya dapat tahu berita tu. Nak tak nak, sebagai seorang jiran yang pernah kita berbual, saya datang untuk menziarahi arwah dan kita hormatlah antara satu sama lain. Saya datang, kata Hakim, datang dengan isteri saya. Jiran saya terperanjat nampak kehadiran saya dengan isteri. Kita berjabat tangan, berpeluk. Dan kemudian saya masuk ke dalam bilik, nampak arwah sedang baring di atas katil. Dalam masa yang sama, ramai juga yang berada dalam bilik sedang membaca surah Yasin. Jadi apa yang berlaku? Isteri saya ni adalah jenis yang kadang-kadang senang nampak lah benda yang mungkin saya sendiri tak boleh lihat dengan mata saya. Tengah duduk baca Yasin, waktu tu sekitar jam 8 lebih malam. Jadi ramai-ramai duduk buka buku Yasin, saya pun join lah. Tengah baca. Dan saya dapat lihat gerak-geri isteri saya seperti ada sesuatu yang tak kena. Oleh kerana itu, saya ringkaskan saja kisah ni. Saya kata pada isteri, nak balik tak? Isteri angguk nak balik lah. Seolah-olah tak sabar nak keluar dari bilik tu. Saya pun keluar. Saya kata pada teman saya, pada jiran saya, minta maaf, saya harus undurkan diri. Saya salam jiran saya dan saya pulang ke rumah. Pendengar Ria, apa yang berlaku ni? Bila saya balik, saya tanya pada isteri, kenapa dengan awak tadi? Macam gelisah, resah. Katanya, abang, saya minta maaf. Saya tak boleh beritahu abang, orang tu kat sebelah meninggal. Jadi saya pun hormat. Setelah seminggu, saya tanya pada isteri, waktu tu kita berada di supermarket sedang beli barang dapur. Saya tanya, tu hari awak kenapa? Tergesa-gesa nak balik. Kata isteri, apabila kami semua sedang duduk khusyuk membaca surah Yasin di bilik arwah, jenazah dekat atas katil tengah baring, isteri saya dapat lihat di tepi jenazah ada perempuan ni sedang duduk sambil melintuk ke arah jenazah yang tengah baring, dan wajah perempuan ni isteri tak nampak, hanya tutup muka sahaja di tepi jenazah. Isteri tanya, abang nampak tak ada orang atas katil? Seingat saya tak nampak sesiapa pun. Sebab itulah isteri saya tak kena gaya bila ternampak benda tu di atas katil dan dia nak saya pulang. Itulah kisah peristiwa. Tapi saya bersyukur sebenarnya. Ialah pemergian seseorang merapatkan kembali kita. Saya dengan jiran saya mula bercakap, mula bertegur sapa dan senyum. Selepas tu kita menjadi kawan kembali. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Misteri Jam 12. Baik, selamat tengah malam semua. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya, Casey, setiap malam mendengar kisah-kisah seram Misteri Jam 12 menemani anda. Di sini satu pertanyaan dan juga pengalaman yang diceritakan. Saya pernah berkongsi hal ini, tapi mungkin tidak semua yang berpeluang untuk mendengar. Yang ini kiriman daripada Kak Kamaria. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisi, kakak ni nak bertanya dan nak berkongsi pengalaman. Kenapa agaknya ya Kisi, pada malam hari kita tidak digalakkan untuk membiarkan galah kosong
di luar tingkap dapur rumah kita. Perkara ini diberitahu oleh arwah ibu kakak, kata Kak Kamariah. Ya, katanya di sini jangan biarkan gala kosong di luar rumah. Sebabnya orang Melayu ni mengikut kepercayaan orang-orang Melayu yang sangat percaya dengan hantu. Walhal hantu itu adalah jin. Tapi tak apa. Apapun jua, memang wujudlah jin tu yang digelar hantu. Dan hantu tu macam-macam nama. Pocong, tuyul, penanggal dan sebagainya. Ada juga hantu yang dikenali sebagai Pontianak. Jadi itulah, Pontianak ni mempunyai ciri-ciri di mana kalau ada tempat untuk dia berpaut, untuk dia duduk, khususnya galah-galah yang ada di belakang tingkap dapur rumah kita, dia akan duduk dan berehat seketika. Kalau nasib kita baik, dia duduk dan dia terbang. Kalau nasib tak baik, dia duduk, dia tengok dalam rumah tu, dia berkenan. Mungkin kerana rumah tu orang tak solat, mungkin kerana rumah tu ada hal-hal yang dia gemar. Dia akan masuk dan jadikan rumah orang tu sebagai tempat tinggal dia. Ini kakak nak tanya, sejauh mana kebenaran gala kosong jangan diletak luar rumah? Nanti akan terkena gangguan. Bukan semua, bukan setiap kali letak mesti kena gangguan. Tapi ada kalanya boleh terkena gangguan sedemikian rupa. Itulah soalan yang kakak nak ceritakan, nak tanyakan, dan cerita yang kakak nak kongsi bersama Casey dan juga pendengar yang lain. Ini berkenaan dengan tingkap rumah kakak. Kebelakangan ini, tingkap rumah kakak pada malam hari kadang-kadang akan kakak dengar seperti suara burung hantu dekat tingkap. Tapi bila tengah duduk dekat ruang tamu, bila terdengar bunyi suara macam burung hantu, kakak akan toleh. Tengok dekat tingkap, memang tak nampak apa-apa. Kadang-kadang bila kakak dekat dapur, ya, mungkin sedang buat minuman untuk suami, mungkin sedang nak makan, ambil nasi, selalunya berlaku pada waktu malam akan dengar bunyi macam burung hantu, Kisi. Bunyinya datang daripada tingkap dapur rumah kakak. Kakak pernah beritahu suami, suami pun pernah mengalami perkara yang sama, di mana kedengaran suara seperti ada burung hantu. Tapi katanya di sini, bila suami beritahu pada teman-teman yang lain, jangan takut, benda tu tak boleh masuk. Sebab itulah kau selalu dengar dekat luar dan kau takkan nampak dia. Apa yang kau buat dalam rumah tu bagus, teruskanlah. Solat, mengaji dan sebagainya. Kalau boleh azan sekali dalam rumah kalau mampu. Jadi bila dengar apa yang diceritakan oleh teman suami kakak lah, teman suami kakak, kata Kak Kamariah, suami pun ceritakan pada kakak, Alhamdulillah, mungkin kerana rumah ni sentiasa orang solat, mengaji dan sebagainya. Tapi kedengaran dekat luar rumah tu sudah membuat saya rasa takut sangat-sangat, walaupun tak nampak. Kata orang, burung hantu ni seringkali dikaitkan dengan Pontianak. Misteri Jam 12. Baik pendengar Ria 897, yang ini kisah daripada pendengar kita, datang daripada siapa nama, kejap mana pula email saya ni. Okey, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Noni. Apa khabar Noni? Noni nak berkongsi pengalaman ini berkenaan dengan pembantu rumah saya. Bukan pasal dia buat salah, tidak. Tapi saya ni tinggal di tingkat 2 di kawasan Tampines. Dan rumah saya lah, saya tak nak sebut blok mana. Rumah saya ni di Tampines, betul-betul belakang tingkap dapur rumah saya, pernah ada kes wanita terjun diri dan mati di tempat kejadian. Pada waktu wanita tu terjun diri, pembantu rumah saya ni sedang berada dekat tingkap dapur dan sedang nak jemur pakaian. Belum lagi jemur, tangan dia ni baru nak keluarkan gala tau. Tiba-tiba dari atas, zoom, jatuh depan mata pembantu rumah. Tapi dia tak perasan. Dia ingatkan yang jatuh tu adalah pakaian. Cuma dia kata dengar bunyi impak yang begitu kuat sangat. Pembantu rumah saya pun lalu menjenguk daripada tingkap. Alangkah terperanjatnya apabila pembantu rumah saya menjenguk, dia ternampak mayat, ya, orang yang terjun diri berkecai, hancur.
Betul-betul di bawah tingkap dapur rumah kami di Tampines. Jadi begini kisahnya. Setelah dia nampak, dia terus tercegat seketika dan tak boleh buat kerja. Semangatnya mula turun dan dia muram. Tak boleh berfikir, seringkali termenung. Sampaikan saya ni meneguh. Pada mulanya saya ingatkan dia ada masalah. Sebabnya dia tak pernah pun menunjukkan hal-hal macam yang disebutkan tadi. Saya tanya padanya, Tuti, kenapa dengan kamu ni Tuti? Ya, ibu lihat kamu ni seringkali sedih-sedih. Enggak ada apa-apa bu, enggak ada apa-apa. Pendengar Misteri Jam 12. Begini, sebenarnya dekat belakang tu dah kecoh dah. Saya pun tanya pada pembantu rumah, Tuti, kamu tahu enggak di belakang rumah tu ada orang mati terjun diri? Ya bu, aku tahu, kata pembantu rumah. Saya ni bertugas penuh masa dengan suami. Jadi pembantu rumah ni kerjanya adalah untuk membantu saya lah. Bantu bersihkan rumah, jaga ibu saya. Dan pada hari kejadian tu, ibu saya tidak tinggal bersama dengan saya. Ibu saya menetap di rumah adik saya untuk lebih kurang 2 minggu. Jadi pembantu rumah ni sedang lakukan kerja rumah, nak jemur baju, ternampak benda tu. Malam hari Casey, bila saya dengan suami tengah tidur, saya dengar pembantu rumah Tuti, Tolong jangan gangguin aku. Jangan gangguin aku, tolong. Saya pergi ke bilik pembantu. Tuti. Hei, Tuti, kenapa dengan kamu ni? Ibu, aku takut ibu. Tolong ibu, tolong. Kenapa dengan kamu ni? Ya, udah 2 hari kamu macam ni. Jadi pembantu pun beritahu, itu hari bila ada orang yang terjun, aku berada di tingkap dapur, di jendela dapur. Aku mau jemur pakaian, lalu aku dengar ada benda jatuh. Aku lihat dari jendela, kelihatan di bawah blok rumah orang tu terjun dan meninggal. Mayatnya berkecai. Jadi kamu lihat, kamu nampak? Aku nampak bu. Sekarang kemana saja aku lihat, kemana saja aku pandang, dia akan ada di sana bu. Dalam tidurku juga dia hadir bu. Aku takut bu. Tuti jangan takut ya. Tuti istighfar. Nanti esok kita berubat ya. Ya bu, ya. Pendengar Misteri Jam 12. Saya terpaksa tidur bersama dengan pembantu rumah. Kesian saya melihat dia. Dia pun terlalu banyak membantu keluarga saya, Casey. Nak tak nak saya tidur dengan pembantu rumah. Saya temankan dia. Memang benar, Casey. Tengah baring dekat katil, dia cuba lelakkan mata, dia kejut. Ibu, tolong aku boleh enggak? Tolong aku tutup tingkap bu. Dia ada di tingkap bu. Casey, bila saya dengar pembantu rumah saya cakap macam tu, walaupun saya tak nampak, siapa yang tak meremang, Casey? Saya bangun, menghampiri tingkap rumah, meremang, Casey. Saya pun tariklah langsir dan kembali ke atas katil. Pendengar Misteri Jam 12. Bila berjumpa dengan pakar pada keesokan harinya, saya tidak bertugas, saya ambil cuti kecemasan, bawa pembantu rumah pergi berubat. Kata pakar ni, kemungkinan besar yang pembantu rumah saya terkena badi mayat. Badi mayat ni macam-macam cara boleh terkena. Ya, melihat pada mayat yang meninggal dunia, melihat pada mayat yang bunuh diri jatuh, dan bila mayat tu jatuh berkecai depan mata Tuti, ia tiba-tiba roh yang ada pada mayat tu mengganggu perasaan Tuti pada masa yang sama. Sebab Tuti yang pertama jatuh, dia menjenguk, terus terkena pada dia. Dan perkara ini nak merawat memang senang, tapi ia memakan masa untuk kembalikan semangat pembantu rumah. Casey, hampir setiap malam nanti dia akan terpekik. Bila dia sedang nyenyak tidur, terpekik sekuat-kuatnya.
pendengar Ria 897. Jadi alhamdulillah, setelah berjumpa dengan pakar ni beberapa kali, beri air, dia cuba baca surah, mendoakan dan sebagainya, pembantu rumah saya kembali macam biasa, tetapi dia tetap takut. Kalau dia tengah duduk, nanti saya panggil Tuti, dia akan terperanjat, terpekik. Selalunya kalau saya nak panggil dia, saya akan panggil dengan lembut. Kadang-kadang ni biasa lagi si kita ni sebagai tuan rumah, nanti kalau rasa marah kita akan Tuti, dia akan terperanjat. Saya sejak hari itu akan cuba bercakap baik-baik dengan dia, dan saya pun tak naklah menimbulkan keadaan yang tegang bersama dengan pembantu yang ternampak wanita mati akibat terjun diri dari tingkat atas. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. 12 on call. Ria 897 FM. Baik. MG12 on call. MG12 on call. Misteri Jam 12. Saya akan teruskan berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah yang pertama ini adalah satu kejadian yang berlaku. Pengalaman ini berlaku bukan di Singapura, dan ini kisah berlaku di kiriman daripada Kak Jumina. Ya, Kak Jumina berkongsi pengalaman beliau ketika dia dan keluarganya menetap di England satu ketika dahulu. Tapi sekarang ini beliau dah kembali ke Singapura lah. Katanya, I'm back to Singapore for good. Tapi sewaktu dia menetap di England, lebih kurang nak dekat 15 tahun, ya, sebab suami telah pun ditempatkan di sana lah untuk bertugas. Beliau tinggal di sana 15 tahun bersama dengan seorang anaknya. Dan peristiwa yang dialami ni, katanya ketika itu saya dengan suami, dengan anak saya, kita bertiga ni telah pun mengadakan satu camping trip. Dan camping trip yang kami lakukan ni, katanya Kak Jumina, adalah di salah sebuah kawasan sungai di England. Tempat ni memang terkenal, tempatnya cantik, pemandangan yang indah, air sungai mengalir, dan kat situ memang ada camping site. Depan kita pemandangan nampak gunung ganang dengan tumbuh-tumbuhan menghijau. It's a beautiful sight, kata Kak Jumina, dan itu satu pengalaman yang kakak tak dapat lupakan. Jadi kata kiriman Kak Jumina ini, bila kakak, anak dengan suami berada di sana, kami sampai sekitar waktu pagi, dan kami mulalah mendirikan kemah kami. Kemah kami hanya satu, tapi kemah yang agak besar lah. Dalam kemah tu kami simpan barang-barang peribadi, termasuklah tempat ruang untuk kami tidur anak beranak. Dan di luar kemah pula ada tempat kita bakar, barbecue, dan juga tempat campfire yang disiapkan oleh suami dengan kakak. Apa yang kakak nak ceritakan ni lah, kita berada di sana hanya untuk satu malam sajalah. Kita datang pagi, kemudian akan bermalam semalaman, dan keesokan paginya kita akan pulang ke rumah. Jadi ini antara kisah yang kakak nak ceritakan, yang menakutkan, yang menyeramkan ketika kakak dengan suami, dengan anak decide to have a camping night bersama keluarga. Begini kisahnya. Waktu tu bila malam tiba, sebelum masuknya waktu, kalau di Singapura ni mungkin pukul 6, pukul 7 masih lagi terang. Kalau tempat kakak tinggal di England ni, pukul 5 dah gelap sangat-sangat. Jadi kakak dengan anak kita berada dekat luar kawasan kemah.
suami sedang hidupkan api campfire lah untuk kita duduk dan untuk kita berborak-borak sambil menikmati kecantikan keindahan alam Casey. Bila mendongak ke langit nampak bintang banyak sangat, memang beautiful katanya. Dan apa yang berlaku Casey, kakak ni anak kakak katanya nak terkencing. Jadi salah seorang dari kami harus temankan anak dan salah seorang harus jaga campsite lah. Takut nanti tempat kami ni dicerobohi oleh binatang-binatang buas, dan kami juga kena jagalah. Jadi suami tanya siapa nak temankan. Kakak pun kata abang temankan lah, dan kakak akan jaga campsite. Jadi suami pun temankan anak pergi ke satu sudut ni untuk legakan dirinya. Kakak duduk dekat depan campfire, sedang duduk ni tengah tunggu suami. Casey, kakak dengar dengan jelas bunyi suara tangisan orang perempuan menangis. Dan kata Kak Jumina, bunyi tangisan itu datang di kawasan campsite kakak, di mana depan ni sungai mengalir dengan deras. Sungai mengalir, kakak tengah duduk, walaupun agak bising dengan air sungai, kakak boleh dengar dengan jelas suara perempuan menangis dapat kakak dengar. Daripada duduk, kakak berdiri, angkat lampu suluh, kakak suluh daripada satu sudut, kakak pusing untuk suluh dan cuba dengar dengan jelas dari mana datangnya suara tangisan seorang perempuan. Kemudian pendengar Ria 897, setelah beberapa minit kemudian suami dengan anak pun kembali selepas legakan diri. Pendengar Ria, kata Kak Jumina, setelah kami duduk di depan sambil tu kami bakar ayam untuk makan. Akhirnya bila malam tu nak tidurlah, agak sejuk pada malam tersebut, masuk dalam khemah kami balik. Kakak pun zip khemah, anak di dalam khemah kita ada letakkan lampu dan kita mula baring. Dan saya dengan suami ni bila tengah baring, kita terdengar suara perempuan menangis. Saya dengar pertama kali, suami belum dengar sebelum itu, katanya Kak Jumina. Bila dengar, saya dengan suami kedua-duanya pandang antara satu sama lain. Anak saya pada waktu itu mungkin tak dengar apa yang saya dengan suami dengar. Cuma yang paling menakutkan Casey, apabila di dalam khemah kami ni gelap, dekat luar tu agak terang sedikit lah, sebabnya ada api campfire yang masih menyala. Jadi bila api masih menyala, dalam camp gelap, dekat luar tu terang, boleh nampak tau, kalau sesiapa yang jalan, sesiapa berdiri, boleh nampak siluet ataupun shadow. Kakak dengan suami pandang antara satu sama lain. Kemudian suami cuit tangan kakak, tunjuk belakang kakak. Apabila kakak pusing, terperanjat Casey, boleh nampak susuk tubuh seseorang sedang berdiri betul-betul antara khemah kakak ni, tent kakak, dan juga campfire yang suami hidupkan tadi. Dan kakak dengan suami takut sebenarnya. Takut itu adalah penjenayah yang mungkin nak ceroboh, nak merompak kami. Kakak dengan suami cuba tenangkan diri. Anak dah tidur pada waktu itu, memang tidak tahu apa yang berlaku. Kakak suruh suami bangun dan cuba jenguk dekat luar. Suami bangun dan jenguk daripada lubang kecil dekat pintu. Dia buka zip sedikit, dia tengok. Dan bila suami jenguk, tidak ada sesiapa pun di luar, sebabnya susuk tubuh yang berdiri pada malam tersebut hilang. Kemudian bila kakak dengan suami baring balik, dengarlah sekali lagi suara tangisan. Kali ini pula bila suami tunjuk dekat belakang, tadi nampak satu susuk tubuh. Kali ini kakak nampak lebih dari 10 susuk tubuh yang berdiri rapat-rapat antara satu sama lain. Kakak dah tergamam, dah tak tahu nak buat apa. Kakak hanya istighfar dan membaca Al-Fatihah. Suami pun ikut sama. Dan Casey setelah lebih kurang 1 jam, bila tengok dekat luar benda tu dah tak ada, buka zip Casey, tengok tidak ada sesiapa pun. Dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, cepatlah pagi. Sebab bila pagi tiba, kakak dengan suami tak nak hege-hege, dengan segera bungkus barang-barang dan terus pulang ke rumah. Itulah antara pengalaman yang pertama bila kakak dengan suami mengadakan night camping bersama dengan anak di salah sebuah kawasan di England. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Misteri Jam 12. Satu kisah yang ringkas ingin saya bacakan. Ini pendek Ini antara kisah paling pendek untuk hari ini. Datangnya daripada Azlina. Beliau berkongsi begini.
Saya pernah satu ketika dahulu nak balik ke rumah. Apa yang berlaku sampai kolong blok rumah saya selepas saya keluar dengan teman-teman saya pada pukul 12.40 tengah malam. Berjalan menuju ke arah lobi lift. Pintu lift dah memang terbuka lah, tapi dalam lift tu gelap. Jadi tengah jalan sampai dekat lobi lift, dari jauh dah nampak ni. Pintu lift memang terbuka, tapi lift tu gelap lah. Sebabnya tidak bergerak, tidak ada orang picit butang lift. Jadi dia kira macam power saving mode lah, katanya Azlina. Bila saya semakin dekat dengan lift, saya terperasan dalam lift KC, lift yang gelap-gelap, ada orang sedang berdiri. Seorang makcik berselindang tengah tunduk berdiri dalam lift yang saya nak naik. Dalam hati tertanya ni, kenapa makcik ni tak tekan butang kalau dia nak naik atas? Kalau makcik ni tunggu saya, tangannya mesti tekan butang. Dan dia mendongak, ini dia tunduk dalam lift yang gelap. Malam tu saya tak berani nak naik, nak naik lift. Saya terpaksa pulang ke rumah, walaupun rumah saya taklah setinggi sangat, tingkat 5 sahaja. Terpaksa lagi naik sampai tingkat 5, tengok lift tu masih berada di bawah, tak naik-naik. Saya pun okeylah berjalan, dan rumah saya adalah rumah pertama menghadap lift. Saya pun keluarkan kunci dengan secara lemah lembut KC. Tidak ada urgensi, langsung saya keluarkan perlahan-lahan. Dah keluar kunci, handphone saya vibrate. Message dari teman-teman yang kita keluar tadilah. Kita ada chat group. Jadi bila tengok, saya pun sempat berdiri tengah pegang kunci. Tiba-tiba terfikir KC. Terfikir untuk toleh belakang. Saya toleh, pintu lift terbuka. Dalam lift tu terang, tak ada orang. Tapi siapa yang tekan lift tingkat 5? Tengah tengok mesej, kunci dekat tangan ni. Dekat tangan, kata beliau, tengok mesej terketawa sikit dah. Macam tu Kemudian tergerak hati toleh belakang. Kunci masih belum lagi buka pintu Nampak pintu lift yang dia nak naik tadi berada di tingkat 5. Pintu lift terbuka, lampunya terang, tapi dalam tak ada orang. Saya apa lagi KC? Ya Allah KC, dengan segera, dengan tidak membuang masa, saya buka pintu secepat mungkin dan tak sabar nak masuk rumah kerana ketakutan. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Misteri Jam 12. Saya harap anda jangan mudah percaya dengan setiap kisah dari mulut saya, dari kiriman email yang dibaca, pendengar-pendengar yang telefon, dan sebagainya lah. Anda anggaplah rancangan MJ12, Misteri Jam 12, sekadar hiburan. Seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Jangan terlampau taksub dan mudah percaya. Walau apapun, kalau ingin kepastian, anda rujuklah pada pakar yang arif, bukan dengan saya. Baik. Ini tentang apa yang saya nak bacakan. Mungkin ini direka-reka, mungkin benar, tak tahulah. Tapi begini, seorang pendengar yang bernama Lan Perang. Nama dia Lan Perang. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Lan Perang. Jangan sebut nama yang ada pada alamat email yang saya kirimkan kisah ini. Ini bukan kisah yang seram lah yang saya alami, tapi saya nak berkongsi sesuatu. Seorang kenalan, wanita lah yang beliau kenal ni, terperanjat saya apabila dia tunjukkan saya dia membeli minyak pengasih. Minyak pengasih ni yang dia tunjukkan saya dalam botol kecil, dan dalam botol tu macam ada akar-akar kayu tau, yang dimuatkan botol kecil. Kemudian dia tunjuk, kau tahu tak ni apa? Kata kenalan saya ni, kata Lan Perang. Apa ni? Minyak apa? Minyak apa? Ini minyak pengasih. Mana-mana lelaki aku culit habis. Saya pun lalu bersuara lah. Kau jangan main-main sih dengan benda ni. Tak ada apa-apa.
Aku nak cari duit lebih je sikit, kata perempuan ni kepada saya. Bila saya dengar, saya pun terperanjat. Maka itulah saya kirimkan ini untuk kita lebih berwaspada. Kalau ada seorang wanita ni menghampiri anda, rambutnya panjang sampai ke bahu, kemudian dia konon-konon nak terlanggar ke, tolonglah jangan eye contact dengan beliau. Antara benda yang akan berlaku, dia akan colit minyak tu, tak kira bahagian mana pun. Baju terkena sekalipun okey, tapi selepas dia colit minyak tu kepada seseorang, khususnya kaum lelaki, jangan pandang pada matanya untuk selama 5 saat. Dalam masa 5 saat, colit, tengok mata, dia senyum, habis. Itu yang dia beritahu saya. Jadi kata orang yang menjual minyak ni, kau ambil minyak ni, kau tengok lelaki kaya mana kau berkenan, kau colit dekat dia. Tak kisah kena seluar ke, kena baju ke, kena tangan ke, tak kisah. Dalam masa 5 saat, bila kau terlanggar dan kau colit, mesti dia akan tengok kau. Bila dia tengok kau kurang dari 5 saat, maka mujarablah apa yang kau hajatkan. Kalau dia kau colit dalam masa 5 saat, dia tidak pandang mata kau, maka runtuhlah ilmu yang kau nak kenakan pada dia. Ingat, 5 saat aja ya. Jadi itulah Casey kiriman saya, supaya berhati-hati kalau terlanggar dengan perempuan mana-mana, jangan tengok matanya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Kiriman selanjutnya, email yang ingin saya bacakan ini datang daripada Farhan. Beliau berkongsi peristiwa dan kata Farhan, saya adalah salah seorang anggota teater dari Malaysia. Ya, ini kisah ni tentang satu pementasan teater lah yang mereka sedang berlatih. Dan dalam pementasan teater ni ada scene, ya, ada satu babak ni di mana kita perlukan props, iaitu keranda. Ya, keranda yang harus diangkat, diusung. Saya tak tahu kenapa, saya ni sebagai seorang props manager, kita boleh buat, ya, menggunakan perkakas-perkakas, kayu-kayu yang ada. Memang senang nak buat keranda. Tapi tuan director pada pementasan ini mati-mati suruh gunakan keranda yang betul. Bukan yang uluk-uluk. Dia nak betul-betul keranda tu. Dia suruh saya dengan beberapa teman yang lain pergi source it out, pergi cari keranda tu. Mungkin kalau boleh sewa keranda tu untuk pementasan. Jadi akhirnya kita jumpa dengan seorang pakcik ni yang katanya nak sewakan keranda. Kemudian kita bayarlah duit sewa tu, kita bawa keranda tu kembali ke studio. Kata Farhan, beliau ni sebagai props manager, menyiapkan barang-barang yang ada di pentas lah untuk dijalankan lakonan pementasan ini. Jadi apa yang berlaku ni, kadang-kala bila pelakon-pelakon ni mengadakan latihan, ya, mereka ada script reading, saya pun sibuk di belakang sebenarnya untuk betulkan props yang ada ataupun untuk buat yang baru. Dan akhirnya bila mereka pulang, saya kadang-kala balik agak lewat. Dan pada satu hari ini, saya seorang diri saja. 2 orang teman saya yang membantu saya untuk buat props ni pun pulang lebih awal dari saya. Saya seorang diri, Casey, di dalam teater sedang buat persiapan dan cuba tengok apakah lagi barang-barang yang perlu ada. Apa yang berlaku? Keranda yang kita sewa adalah keranda yang betul, bukan yang dibuat daripada kayu, bukan dibuat sebagai props. Tapi ini adalah keranda yang original, yang mana ramai yang meninggal dunia telah pun menggunakan keranda ini. Keranda ni pula berada dekat sebelah hujung, ya, diletakkan di atas kerusi.
kiri dan kanan kerusi tu. Jadi keranda tu macam baring lah atas kerusi sebelah kiri dan kanan. Saya ni pula sedang duduk sambil buat stock check, tengok apa lagi perlu saya siapkan, takut-takut terlupa Casey. Sedang saya buat stock check, keranda yang terbaring dekat atas kerusi jadi keranda tu ada hujung lah hujung sebelah kiri atas satu kerusi, hujung sebelah kanan satu kerusi. Tiba-tiba salah satu kerusi tu bergerak dengan sendirinya ketika saya sedang buat stock checking. Saya terperanjat tau Casey, dan saya cuba fikirkan yang positif, tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya teruskan, katanya di sini saya teruskan kerja saya untuk buat stock check props yang diperlukan untuk pementasan ini. Tiba-tiba cek lagi, bergerak Casey. Keranda tu bergerak dengan kerusi-kerusinya sekali. Dan tahu-tahu Casey, dekat yang saya duduk ni, dekat sangat dengan keranda, dan boleh dengar dalam keranda tu macam ada orang sedang ketuk-ketuk dan terpekik-pekik seolah-olah nak keluar daripada keranda tersebut. Pendengar Dia 897, Farhan kata selepas kejadian dengar keranda tu ada orang hentak dan ketuk terpekik, saya pun terpaksa, katanya di sini saya, kata Farhan, terpaksa undurkan diri dan tidak lagi berada di dalam teater untuk habiskan kerja-kerja saya. Casey, gangguan bukan saja terkena pada saya, malah terkena pada pelakon-pelakon kru teater yang lain. Ada yang menceritakan pada saya bila mereka sedang berada dekat belakang ni, mereka rasakan mereka sedang diawasi oleh sesuatu. Ada juga mengatakan mereka pernah nampak ada susuk tubuh yang berbungkus seperti makhluk pocong yang ada di belakang pentas, iaitu di kawasan props area. Dan akhirnya beberapa hari sebelum pementasan diteruskan, director memberitahu supaya jangan gunakan props keranda ni. Yang ini kasih balik, kalau boleh buat yang baru. Jadi saya pun kata pada director, bukan saya tak nak buat yang baru, ini tinggal berapa hari lagi, mana ada waktu yang saya nak buat yang baru. Akhirnya setelah kita berbincang, kita bertekak dan tetap menggunakan keranda yang saya sewa, yang betul, yang asli. Pada 2 hari sebelum pementasan, keranda yang sama digunakan untuk salah satu babak lah kematian. Bila nak angkat keranda tu dari kerusi, seolah-olah dalam keranda tu ada sesuatu, ada seseorang, punyalah berat. Tahu-tahu tuan director bersuara, "Hey, kan aku dah cakap jangan tabur pacai. Aku tak nak pacai. Aku cuma nak keranda ni je." Kemudian kita pandang antara satu sama lain. Saya pun menjawab, "Mana ada pacai? Aku tak tabur pun." "Habis macam mana aku boleh bawa pacai?" Casey, keranda tu masih belum boleh diangkat sebab berat sangat-sangat. Kita pun lepaskan tangan. Kita tengok apa yang berlaku. Keranda tu bergegar Casey. Sampaikan tuan director terperanjat. Saya pun dah memang tahu hal ini berlaku, cuma terkejut bila nampak depan mata benda tu di depan kawan-kawan yang lain, katanya Farhan, mengganggu. Dan akhirnya keranda tu tidak digunakan. Saya terpaksa buat yang baru dengan lebih ramai orang membantu saya untuk pementasan ini. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Farhan yang berlaku di Malaysia, di mana antara props yang digunakan untuk pementasan ini, kata tuan director nak gunakan keranda yang asli, yang original. Macam-macam nak asli, nak original, hati-hati je lah. Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. It's you. MJ12 on call. MJ12 on call. Misteri Jam 12.
kisah dari seorang lagi peminat MJ12. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Siti, bukan nama sebenar, nama samaran saya gunakan. Saya ni gemar mengumpul anak-anak patung. Daripada anak-anak patung beruang ataupun bear, saya juga gemar mengumpul anak-anak patung life sizes, iaitu seolah-olah bentuk seperti manusia, tingginya pun macam manusia. Ibu saya beberapa kali pernah marah saya. Kalau setakat simpan anak patung teddy bear ni tak kisah. Tapi kalau dah saya beli anak-anak patung yang menyerupai manusia, itulah yang menakutkan. Dan ibu saya pernah katanya suruh buang sahaja anak-anak patung yang kelihatan seperti manusia ini. Bukan saya tak nak buang. Saya dah invest a lot of money, Kisi. Ya, membeli anak patung ni. Di Singapura memang tak jual. Saya harus pesan melalui online. Tunggu untuk beberapa minggu untuk shipment datang, dihantar ke Singapura. Dan anak-anak patung ni saya akan gunakan pakaian-pakaian saya, Kisi. Sebabnya yang saya pesan ni, anak-anak patung ini katanya mempunyai ciri-ciri bentuk badan macam saya. Sebab itulah boleh pakai pakaian yang saya ada. Jadi begini, pada suatu hari ini saya ni ada cuma waktu tu ada 2 saja anak patung yang mempunyai saiz tubuh macam saya. Saya ni pun tak besar sangat. Saya ni seorang yang bertubuh kecil. Anak patung 2 ni yang saya miliki, saya letakkan dalam bilik, sandar dekat bean bag. Satu mungkin kerusi yang digunakan lah, sejenis kerusi yang dipanggil bean bag. Jadi anak patung ni dua-dua duduk dekat bean bag, sandar pada tembok. Dan kalau pada malam hari bila saya nak tidur, saya akan sering kali ambil, dia panggil face cover, saya akan letakkan di atas kepala anak-anak patung ni untuk tutup wajah mereka. Sebab memang kalau malam-malam hari kadang-kadang saya bangun, saya akan terbangun dan terbuka mata, saya terpandang anak-anak patung ni amat menakutkan. Jadi memang kalau saya beli anak patung ni, dia akan datanglah dengan face cover ni. Sebelum tidur malam, kita akan sarungkan kepada kepala anak-anak patung supaya kita tidak terperanjat apabila kita terbangun pada waktu malam. Jadi kata Siti lagi, ibu saya pernah beritahu saya yang dia pernah ternampak anak patung saya ni bergerak. Saya ni pun cakap pada ibu ni kalau dah benci, kalau dah tak suka barang-barang saya ada, macam-macam ibu kasih alasan. Ibu saya mati-mati kata, ibu sumpah pernah nampak. Waktu tu waktu maghrib, saya tidak ada di rumah, bapa saya bekerja, adik saya keluar. Ibu seorang diri dalam rumah. Jadi waktu maghrib lazimnya ibu saya akan tutup pintu. Jadi ibu saya ni dah berwuduk dengan telekung, pergi ke ruang tamu, tutup pintu. Pendengar Ria 897. Apabila ibu saya patah balik nak masuk dalam bilik ibu harus lalu depan bilik saya di mana anak patung tu sedang duduk dan tidak tutup. Apa yang ibu saya nampak, anak patung tu daripada duduk menyandar, tiba-tiba badannya macam ke depan dengan wajah seolah-olah merenung ke arah ibu saya. Itu cerita ibu saya pada saya. Saya cuma katakan, ibu ni kalau dah tak nak saya simpan anak patung, kalau dah tak suka, macam-macam ibu akan cakap. Ibu sampai katakan, tolonglah, kau nak simpan teddy bear, kau simpan lah. Yang ini aku tak suka, tolonglah. Saya kata pada ibu, okey, mulai hari ini kalau saya keluar, saya tutup pintu. Jadi ibu pun tak perlulah nak tengok. Pendengar Misteri Jam 12, kata Siti, sampaikan pada suatu hari, pada suatu malam, saya ni tengah baring. Dah letakkan sarung muka dekat anak patung ni, tengah baring, saya terlelap. Saya bangun, saya terkejut sebenarnya. Salah satu daripada anak patung life size yang saya ada, sarung wajahnya tu terbuka. Dalam hati, aku lupa nak tutup ke ataupun dia buka sendiri ni? Saya pun nak bangun pun malas. Jadi saya baring, mata saya merenung ke arah anak patung tu. Bila saya kelip mata, tiba-tiba anak patung tu, Kisi, berada betul-betul dekat tepi saya sambil dalam keadaan sedang senyum, Kisi. Bayangkan dia tengok tenung anak patung tu, kelip mata, buka mata, benda tu kat sebelah. Saya terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan ibu saya masuk ke dalam bilik, buka lampu.
Bila saya tengok balik, anak patung tu masih lagi dalam keadaan duduk dan wajah anak patung tu masih ditutup dengan beg. Tapi saya yakin tadi anak patung tu seolah-olah berada di tepi saya dan menakut-nakutkan saya, Casey. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya setelah saya duduk fikir, saya berbincang dengan ibu, dengan ayah saya buat keputusan untuk buang saja anak patung tu. Tak apalah, rugi pun rugi, Casey. Sebabnya saya rasa mungkin anak patung tu seolah-olah sudah pun bernyawa. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Assalamualaikum kepada semua pendengar rancangan MJ12. Nama saya Hanafi, bukan nama sebenar. Saya pernah bertugas sebagai seorang penjaga haiwan di Singapura. Ini berlaku di salah satu taman haiwan di Singapura lah, kata Hanafi, dan beliau rahsiakan sahaja. Kisah yang saya nak ceritakan ini tentang satu kawasan di taman haiwan ini yang dibuka pada waktu malam, kata Hanafi. Amboi Hanafi, nak rahsia-rahsia, tapi nampaknya macam tahu tempat mana. Katanya begini, di satu kawasan ni dekat taman haiwan yang saya bertugas, pada waktu malam, di sana sering akan ada penampakan. Penampakan seperti kain putih yang tersangkut pada pohon. Dan perkara ini adalah perkara yang biasa. Bukan sahaja mereka yang bekerja di sana tahu tentang hal ini, ada juga pengunjung-pengunjung taman haiwan ini pernah nampak kain putih yang disebutkan. Ada hanya tengok dan buat bodoh. Ada pula tengok dan menegur. Jadi dari situlah masalah mula timbul. Kalau nampak sesuatu yang pelik seperti kain putih, jangan kita menegur. Saya ingat satu peristiwa di mana salah seorang pengunjung dalam keadaan tiba-tiba rebah di kawasan kandang yang mana saya pernah bertugas di sana. Mendapat panggilan, saya dan juga beberapa rakan yang lain datang. Sementara itu kita cuba tengok apa yang boleh kita berikan bantuan. Bila sampai itu agak terperanjat sebenarnya melihat keadaan wanita ini. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya ni wanita ni terkena rasukan seketika kerana dia menegur sesuatu yang dia ternampak. Ini penjelasan yang diberikan oleh ahli keluarga wanita ini yang bersama dengan dia. Jadi katanya saya nak nasihatkan, kalau ternampak sesuatu yang ganjil menakutkan, jangan kita tegur dengan sewenang-wenangnya. Paling-paling kalau nak cakap pasal hal ini, biar kita beredar dahulu, baru kita cakap. Kalau tidak, mungkin dia akan marah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Baik, kiriman yang saya nak bacakan ini pula kiriman email yang dihantar oleh Farhana. Katanya Farhana dalam kiriman email kepada saya. Assalamualaikum kepada semua pendengar rancangan MJ12 dan juga kepada bukan Islam dan juga bukan Melayu yang mendengar rancangan ini. Apa khabar semua? Casey, harap Casey boleh bacakan pengalaman saya. Saya ingin berkongsi satu ketika dahulu pernah saya temankan nenek saya di hospital. Jadi nenek saya ni telah pun ditempatkan di sebuah bilik khas. Dalam bilik ni hanya nenek saya seorang saja yang ada dan memang dibenarkan seorang ahli keluarga untuk tidur dan temankan nenek di dalam bilik beliau. Sayalah yang kena sebab waktu itu saya seorang pelajar dan sedang dalam cuti sekolah, Casey, katanya Farhana. Dan apabila saya tidur ni dalam bilik yang khas, bilik yang khusus ni, ada satu sofa bed yang saya boleh gunakan untuk jadikan tempat tidur. Nenek saya memang dah tak boleh bercakap. Dia pun dalam life support system di mana paling-paling pun jarinya akan bergerak. Jadi apa yang berlaku ketika saya sedang tidur dalam bilik hospital ward nenek saya ni, saya dengar tahu nenek saya memanggil saya, Farhana, Farhana.
Pendengar Misteri Jam 12, bila dengar beberapa kali nenek panggil, saya buka mata. Bila saya toleh, terperanjat saya sebab nenek saya memang dalam keadaan terbaring dan tak boleh bersuara pun. Jadi saya bangun, duduk dekat sofa, istighfar beberapa kali. Pendengar Ria 897, kemudian saya bangun, saya pergi tandas. Dalam ward tu memang ada satu tandas. Masuk dalam tandas, saya cuci muka saya untuk hilangkan rasa takut. Mungkin nenek saya pun perlukan saya bangkit, bangun dan bercakap-cakap dengan dia walaupun dia tak boleh respon. Kemudian bila saya nak keluar dari tandas, saya terperasan, apa yang berlaku ni, saya terperasan nenek saya ni seolah-olah jari-jarinya bergerak atau kisi. Mungkin nak sesuatu, nak bercakap dengan saya. Saya pun menghampiri nenek saya dan saya pegang tangan nenek saya. Kemudian saya mula bercakap dengan dia lah. Ni, macam mana ni? Makin sihat ke? Saya berbual dengan nenek saya. Dan kemudian nenek saya dapat saya rasakan dia macam genggam tangan saya tau. Walaupun taklah kuat, tapi saya dah boleh rasakan yang nenek menggenggam tangan. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba saya terperasan sesuatu dekat tingkap hospital yang mana saya dengan nenek saya sahaja yang ada. Dekat tingkap hospital tu kelihatan, sebabnya ia reflection tau. Dalam bilik nenek saya ni agak terang, ada lampu yang dinyalakan. Luar tu agak gelap, jadi nampak reflection. Pendengar Ria 897, bila saya tengok dan tenung, seperti ada raut wajah seseorang dekat luar tingkap dengan mata terbeliak merah sedang tengok kami berdua berada dalam ward nenek saya. Bila saya tengok, mula-mula tak perasan, tapi bila saya tenung, macam muka orang. Saya tengok dan tenung, makin lama makin dapat lihat susuk tubuh ataupun susuk bentuk wajah yang ada pada jendela ward nenek saya. Kemudian saya pun bacalah surah. Mungkin itulah reaksi nenek saya nak saya bacakan surah. Saya pegang tangan nenek saya dan saya mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya mula baca surah. Apa jua surah yang saya hafal, saya baca sampai habis. Saya temankan nenek. Daripada tangan nenek saya yang genggam tangan saya kuat ni, selepas saya baca beberapa surah, tangannya dilembutkan dan barulah lepas genggaman tangan nenek saya pada saya. Mungkin benda tu pun dah tak ada, nenek saya pun dah tak nampak. Tapi kisi saya boleh lihat. Apa yang saya nampak, saya rasa mungkin hanya sedikit, 10% daripada apa yang nenek saya nampak dengan jelas. Sebab itulah bila saya keluar dari tandas, tangannya seolah-olah bergoyang-goyang memanggil saya. Mungkin menyuruh saya membaca surah untuk dia. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Casey, setiap malam. Hari ini kita akan mulakan kisah hari Khamis malam Jumaat. Yang pertama, pengalaman ingin saya ceritakan. Ini adalah peristiwa yang dialami oleh seorang pendengar yang katanya satu kejadian ketika beliau sedang menggunakan sebuah laluan menuju ke arah Pasir Gudang. Peristiwa yang tak dapat dilupakan ini berlaku selepas kawasan Permas Jaya. Satu laluan lebuh raya yang beliau gunakan. Dan pada malam hari, laluan tersebut memang tidak ada lampu. Laluan itu dikatakan memang gelap gelita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kiriman daripada Encik Abu Bakar. Ketika sedang memandu, kenderaannya tiba-tiba rosak, terpaksa berhenti di tepi jalan. Dan beliau keluarkan handphone untuk telefon kenalan ataupun teman-teman untuk membantu. Sebabnya beliau terkandas akibat kereta yang rosak. Begini kisah Encik Abu Bakar. Assalamualaikum kepada semua pendengar Misteri Jam 12.
Tidak kira di mana anda saja berada, pengalaman yang dikatakan di sini ketika kereta saya rosak di lebuh raya menuju ke arah Pasir Gudang, saya keluar dari kenderaan untuk periksa apa yang berlaku mungkin pada enjin saya. Bila saya buka bahagian depan kenderaan, tidak pasti apa yang rosak sebenarnya. Tidak ada tanda-tanda enjin berasap. Bateri pun masih lagi menyala sebab lampu boleh hidup. Tapi kereta saya tak boleh dihidupkan, Casey. Cuba beberapa kali, tidak boleh dihidupkan. Dari itu saya berdiri depan kenderaan. Bahagian depan kenderaan iaitu bahagian bonet saya masih lagi, tutupnya masih lagi dinaikkan, sedang berdiri dan telefon seorang teman untuk datang berikan bantuan sebab saya terkandas sekitar jam 1 lebih pagi. Pada waktu itu memang tak banyak kenderaan yang lalu. Ada, tapi tak banyak. Mula-mula perasaan khawatir, perasaan marah menyelubungi saya. Marah betul. Alamak, dalam banyak-banyak waktu sekarang pula kereta aku rosak. Jadi bila dah telefon kawan pun cakap akan sampai. Ya, dia akan keluar rumah, akan bantu saya lah. Tengok kenderaan saya macam mana. Kalau tak boleh, terpaksa saya ikut dia balik dulu. Esok pagi kita akan datang dan kita akan cuba tarik kenderaan pergi workshop. Jadi setelah dah settle masalah saya ni lah, dah dapatkan teman, saya pun hanya mampu berdiri dan tunggu kehadiran teman saya. Waktu itulah, selepas rasanya dah lega sedikit lah keadaannya sebab dah dapat kontak seorang kawan, bila tengah tunggu tu, mula perasaan takut. Ya, perasaan takut ni mula timbul. Kata Encik Abu Bakar, Casey, saya baru perasan yang depan saya, yang belakang saya gelap. Tidak ada sebarang kenderaan yang lalu, hanya 1-2, kemudian akan senyap jalan raya tu. Lalu lagi 1-2, senyap lagi. Dan saya seorang saja yang ada dekat kawasan itu. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Tapi saya nyalakan lampu kenderaan saya. Saya hidupkan lampu kenderaan supaya tidak gelap dan kenderaan yang lain yang sedang memandu ni nampak kereta saya dan tidaklah berlaku kemalangan sebab kawasan tu memang gelap sangat-sangat. Saya pun turunkan bahagian penutup bonet saya. Kemudian saya masuk balik dalam kenderaan. Tingkap saya turunkan kerana panas. Tengah duduk dalam kereta, turunkan tingkap. Casey tahu tak? Kenderaan saya ni betul-betul di tepi jalan. Tiba-tiba jarak lebih kurang dalam 3 hingga 5 meter di sebelah kenderaan sebelah kiri, berdiri susuk tubuh seorang wanita dalam keadaan bongkok. Saya tak nampak wajahnya, saya nampak susuk tubuh wanita ni berbadan agak besar, dalam keadaan membongkokkan diri, rambutnya panjang dan nampak hanya bahagian tepi badan dan wajahnya saja. Saya mula-mula tidak tahu di situ ada orang sedang berdiri sebab saya sedang tengok handphone dan network pada malam tu 3G pun tidak begitu kuat, Casey. Sekejap ada, sekejap hilang. Jadi oleh kerana dah tengok handphone, dah tunggu kawan dah lama, saya pun toleh tengok sebelah kiri. Terperanjat saya dibuatnya bila nampak susuk tubuh tu yang berdiri. Saya ni nak bergerak pun tak berani. Saya nak bergerak, nak keluar, nak tengok dan renung tak berani. Saya hanya mampu duduk dan dengan perlahan-lahan saya naikkan tingkap. Naikkan cermin tingkap sebelah kiri yang mana saya buka depan dan belakang. Naikkan perlahan-lahan untuk tutup tingkap. Casey, saya masih menjeling. Bukan saya toleh dan tengok. Kali ini saya sedang duduk pandang depan, tapi mata saya menjeling tengok susuk tubuh berbadan besar bongkok berwarna putih yang ada di tepi kenderaan. Ya Allah, mana pula lah kawan aku ni. Telefon lagi. Is, kau kat mana ni? Lambat sampai. Nantilah aku tengah pandu ni. Lagi 20 minit aku sampai, kata kawan saya. 20 minit? Ya Allah. Yalah. Saya pun letak telefon, Casey. Selepas saya berbual dengan Is, saya toleh lagi dan nak cari susuk tubuh tu.
Casey hilang. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Meremang sangat-sangat. Saya mula tengok depan, mula tengok belakang, mula tengok sebelah kiri, dari hujung ke hujung. Mana pula dia pergi ni? Ya Allah, takkan nak boleh hilang sekelip mata macam tu. Pendengar ya, Casey nak tahu tak benda tu dekat mana? Sedang saya cari kiri kanan, saya tengok. Saya tengah takut, tiba-tiba saya dengar suara yang menyeramkan. Saya tak tuli bila dengar. Saya cuma dapat bayangkan macam ada orang di tempat duduk belakang. Betul-betul belakang saya. Tangan saya capai cermin. Cermin depan kenderaan tu saya dongakkan ke atas sebab saya tak nak pandang dekat belakang. Dan saya hanya pandang depan. Mulut saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampaikan saya baca tersasul-sasul kisi Al-Fatihah yang saya ingat, boleh saya lupa kerana terlampau takut. Saya duduk menantikan teman saya nak keluar pun tak berani. Masih lagi dengar kisi suara betul-betul belakang saya. Bayangkan pendengar ya, saya katakan kata Encik Abu Bakar, itulah 20 minit paling lama dalam hidup saya. Tunggu 20 minit kawan saya nak sampai, macam tunggu kisi 2 jam kawan saya. Akhirnya setelah hampir 20 minit, dari jauh dapat lihat ada orang high beam horn saya beberapa kali. Dia sampai, dia pun ke depan kenderaannya. Dia keluar dari kereta. Saya pun baru berani keluar dari kenderaan. Saya pergi ke depan. Kita berjabat tangan dahulu dan dia tanya, boleh buka tak bonet kau? Saya pun buka bonet. Tengok, periksa. Dia cuba masuk dalam kenderaan, cuba hidupkan lagi. Memang tak boleh start. Katanya tak apa, kereta kau tinggalkan sini, kau kunci, barang-barang berharga kau angkat, kita balik aku hantar. Besok nanti kita datang tu, bawa pergi workshop. Pendengar dia, saya pun kata okey. Saya angkat barang-barang saya, masuk kenderaan dia, tutup pintu. Teman nak jalan, saya pusing belakang. Dalam kereta saya nampak macam ada orang. Kisah itulah pengalaman paling menakutkan. Bila sampai dekat rumah, saya ceritakan pada teman saya apa yang berlaku. Dan dia katakan, tempat tu memang keras. Nasib kau lah, kereta kau rosak dalam banyak-banyak tempat, situ pula dia rosak. Dan teman saya katakan, bila saya berada dalam kenderaan untuk buka bahagian depan, dia terperasan di tempat duduk belakang macam ada orang, tapi dia tak nak tegur. Dia buat tak indah dan dia buat dono, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Biarlah